Okay, ini aku nak test aku punya DJI Mic Mini. Biasa aku letak dekat aku punya helmet aku ni, helmet full face. Aku letak dalam, dia punya dalam ni. Okay, sekarang ni aku nak berhenti satu tempat. So aku nak tukar dia punya position untuk letak dalam aku punya baju dalam poket. Sebelum ni aku dah pernah letak dalam aku punya poket, tapi dia pasti bunyi macam keroncong. Seram ni. Okay, sekarang ni korang tengok, ini punya aku punya DJI Mic Mini. So, aku akan letak dalam beg aku ni. Ini punya beg DJI Mic Mini. Dan aku akan simpan dalam poket sebelah kiri, sebelah kanan sebab ada handset. Okay, tadi aku dah try masuk aku punya dalam aku punya bag ni. Okay, ini bag DJI Mic Mini. So macam mana korang dengar aku punya exhaust tadi? Mesti bunyi lagi sedap kan? Okay.